Halo bos. Aduh, datang hari ni? Ada. Dia kejap tak bang? Kejap ni kejap tak? Sebab you pergi usik dia mah. Ya, you suruh mah. Yelah, buat testing mah. Kena test lah sikit-sikit. Kalau suruh saya bertakut. Nanti lagi banyak kerja. Betul. Ya. Actually kalau setting tu kalau kena ada tu baru tepat sikit. Kalau tak kadang-kadang out dia. Saya itu hari dia suruh saya buat sendiri pun lah. Saya fikir takut nanti. Jangan takut. Lebih pusing ke macam ah. Dia pusing setengah saja kan? Ya, macam you cakap lah. Itu setengah saya rasa tak banyak lah. Kerja okey, kerja tak. Tak apa, kita tengok dulu. Okey, kita ikut sistem dulu. Ini belum masih ini lagi. Okey, kita bagi dia panas dulu, nanti kita reset sekali tengok base timing dia tu. Tapi sekarang you dah pusing lebih setengah buka kan? Ya, itu hari you Peaceful kan? set, lepas tu you kasih video sama saya, pusing lagi separuh. Lepas tu next day start kan dia ada okey sikit kan? Dia tak macam rendah sangat kan? Betul tak? Dia next day start lepas saya pusing tu, timing dia okey sikit, lepas tu lama saya biar dia running macam ini kan, dia turun balik. Ya, biasalah sebab dah panas dia akan turun balik. Okey. Alright, nanti kita masuk, kita setting dia tengok macam mana. Sebab sekarang ni kalau kita tengok balik, tadi dia punya step dah kosong dah. Biasa dia kena buka sikit, jangan terlalu just how to stay dekat kosong lah. Sekarang nampak tak dia punya, kalau kita tak on aircon kan, dia punya timing dekat tinggi sikit. So mungkin dekat sini dia kacau. Okay, tak apa, kita bagi dia cukup panas. Lepas tu kita buat dia setting base timing duduk dekat 8.5. Jangan tinggi sangat. Sekarang ni more 100, 9.5 macam tu. Nanti kita cuba kan. Alright, bagi dia panaskan dulu. Okay. Sekarang macam piston je lah, piston Icon, lepas tu K20, throttle body, itu sajalah. Kira okey lah kalau tu. Kalau dia makin panas, dia akan naik lagi tinggi. 1,000 dah. So kita bagi dia rendahkan sikit. That's why dia dah kosong dia punya step tu. Dah cukup panas lah. Dia dah sampai cukup panas lah. Dia suruh naik 1,000 lebih dah. Terlalu banyak tu. Nanti kita set balik. Dia jalan 104 degree dia jalan. Okey lah. Normal lah. Dalam dia punya spec. Tunggu dia off. Nanti kita set lagi dia rendah sikit. Normally kalau dari kilang keluar 7.5 je RPM dia duduk standard. Tapi kereta dah lama, kita set dia 800 macam tu lah. Okay, alright. That's why kita lock dia punya stepper dekat 9. Tak kerja ke ni? Baru balik. Pukul 5 tadi. Pukul 5 pukul 4. Okey, balik. Dia nak makan. Dia on lagi dah. Jom kita on aircon, kita tengok.
So on aircon dia akan pergi plus minus 8.5. Okay. So far okay lah, dia tak tinggi sangat tu. You belum buat lagi lah? Apa? Lampu dia naik. Temp Swiss. Temp Swiss. Saya sudah balut lah. Sudah balut? Ya. Sama juga. Itu grounding ada tambah tak? Oh, belum tambah. Cuba tambah satu grounding lah. Cuba tambah satu grounding, tengok macam mana. Oh, dia kalau macam tu dia power kurang lah. Temperature. Bukan. Sebab ada beberapa isu. Satu, mungkin grounding dia kacau dia akan naik. Dia tak dapat good ground dia kacau dia punya. Actually dia nak bagi you betul punya information kan. Tapi sebab grounding dia tak cukup kuat, dia akan kacau sikit. Dia akan pergi naik lah pula. Ini tak ada isu, tak ada kaitan dengan punya suhu. Suhu dia okey, 87 je on aircon. Tapi dia kacau dekat dia punya function meter tu. Mana grounding tu dari negatif, you tarik satu wire, okey, pergi ke body, pergi ke engine punya chassis, engine punya block tu yang dekat dengan switch tu. Okey, faham. Yang dekat dengan switch tu baru dia dapat grounding yang cantik, baru okey. Saya lupa lah tu. Tadi kan you sudah cakap kan? Saya terlupa. Kita buka daripada double signal, belakang mirror. Tak ada barang lagi kan? Okey. Paling kuat, paling sejuk dah. Okey. Kita offkan apa yang tak perlu dulu. Offkan aircon. 3, 2, 1, off. Tapi yang ECU ni yang you beli ni kan, dia ada rasa dia macam malas sikit dekat dia punya cold start. Kenapa I cakap macam tu? Nanti I start punya time, you akan nampak dia punya apian rasa tak nak naik tak tinggi naik sikit. Ya betul. Pagi-pagi saya start pun macam tu lah. Dia tak berapa nak naik. Kalau macam tu flush dia punya ECU dulu, pakai standard punya mapping dulu. Okey, kita nak tengok perubahan dekat cold start dulu. Okey, nanti kita try lah tengok macam mana. Kena flashing ECU dulu. Flash dia ECU. Okey, tengok sekarang kalau kita nak start balik, patut RPM dia kena naik lebih 1000 baru turun balik kan. Tapi yang you punya rasa dia tak nak naik, dia macam lambat sikit tau, malas sikit. So kita tengok kita buat before and after lah. So yang ni before kita flush dia punya ECU lah. Okay. Tengok, nampak tak? Dia malas. Lepas tu dia jatuh balik, dia tak nak naik. Dia naik pun naik lambat, nampak tak? So ini yang sebelum kita flush dia punya ECU. Okay, sekarang kita off. Pergi angkat tools, kita flush dia punya ECU. Nanti kita tengok dia punya before and after lah. Alright. Kita nak sistem dulu, save punya mapping dulu. Okay, copy yang sekarang punya ECU punya firmware dulu. Kita save dia dulu. Just in case apa-apa, kita masih ada lama punya copy.
Okay, sekarang kita flush dia punya current ECU pakai yang second batch standard punya ECU punya firmware. Dah okay. Okay, siap dah. Alright. Tu dah masuk data baru. Dah masuk dah. So okay, lagi kan. Kita tak tidak. So yang ini sudah ECU flush dia punya firmware. So pakai second version standard punya firmware. So kita sekarang ni start dulu, tengok dia punya RPM tu dengan tadi beza dia sebelum dengan selepas. Alright. Okay, kita dah tunggu sekejap bagi dia sejuk sikit, kita start dah. Okay, engine light sudah off, kita start. Okay lah, cantik lah. Macam ni baru cantik. Okay, kita pergi test drive. Masuk data. Hari tu kan pun ada sama kereta macam ni, 2 biji. Oh, sama dia punya isu. Dia punya lagi teruk. You punya start rendah kan. Dia punya start mati. Oh. Lepas tu dah flush. Dah okey dah. Start tak mati dah. Fokus dah. Right, fokus ada lah. So cantik. Tengok dia memang data. Okey dah. On icon kipas 1. Kipas 2, 3. Bukan lampu semua, bagi dia read balik dulu. Dia learn balik. So dia running dia tu dia balance balik Balancekan balik dia. So sekarang dia ada duduk dekat 8.5 plus minus. Offkan aircon. 3, 2, 1 off. Okey. Onkan aircon, kipas 1, 2, 3, 4. Okey So onkan loading semua tu, dia akan berada di 8.5 plus minus. Dia cantik lah, stabil. Okay, kita off dulu. Offkan aircon. 3, 2, 1 off. Okay. Offkan engine. Okay.
So dia punya base timing setting kita dah buat siap. Nanti kita pergi test drive je. Okay, sekarang nak pergi test drive. Sekejap kita tengok dia punya start macam mana tu. Okay, engine light sudah off, kita start. Okay lah, cantik lah. Macam ni baru cantik. Okay, kita pergi test drive. Cantik. Betul dah. Sebab dia punya firmware tu, I rasa mungkin you beli yang first batch punya ECU. Itu yang jadi dia kacau sikit. Ni yang you punya data second batch punya? Second batch punya standard. Oh, dia punya bacaan dia lain lah. Stabil saja. Okay lah. Aku dulu je, aku tak nak dulu. Nak jadi kan? Gue sakitnya apa ni? Kenapa tak ada? Lucu ni. Ini kenapa? Ada tak ada? Okey, tu nak. Ni balik tu. Ya, boleh. Ya. Dia mana? Okay, cantik, pakai dulu. Nanti lepas 1,000 baru kita mapping lagi. Alright. Okay, macam ni guys. Tadi kita yang hari tu kan kata dia mapping ECU kan. Lepas tu dia dah tukar ECU standard kan. So hari ni dia datang lagi part. Dia ada isu, dia beli ECU second hand dia tu, ada isu cold start. So dia start sangat low RPM dia. Kadang-kadang boleh susah nak start lah pagi-pagi macam kalau dalam engine sejuk punya situation. Tadi ada cuba tolong dia set, walaupun kita buat secara manual setting dengan idle watt dulu, tapi rasanya tidak jaya. So end up kita perlu flush dia punya ECU. So maksudnya kebanyakan ECU yang dia beli tu second hand tu adalah ECU daripada tahun 2000. So biasa ni dia kira dia sebagai first batch atau first version punya ECU. Dia ada isu cold start pada masa dia sudah lama kan, more than 10 to 20 years punya kereta, dia sudah start ada masalah firmware dia tu. So I pun tadi buat ECU flushing. Lepas kita buat flushing, kita test,
dengan kita buat sekali reset dengan dia punya baseline setting kan, sekarang dah okey dah, memang perform dengan cantik. So kadang-kadang bukan isu daripada stepper motor, so kita kena check teliti, lepas tu kita baru cuba tengok punca masalah daripada mana. Sebab kadang-kadang kalau you hanya rosak stepper motor, ada waktu yes, dia akan kacau kotak sebab ada waktu dia sudah rosak ataupun tak boleh gerak, dia tak dapat ikut signal daripada ECU dia, so dia tak dapat perform. Kalau dah ganti stepper motor tu, next day you start kereta kan, kalau tak ada kotak, so definitely dia ada isu dekat firmware dia, ECU punya firmware. So kita kena flush dia punya ECU. Flush dia punya ECU tu pakai firmware yang second batch punya ECU. ECU firmware punya kacau, dia hanya kacau dekat kotak dia. Kalau enjin sudah panas, cukup warm up, dah warm up dia punya enjin dah, so dia tak akan ada isu tak mati dah, sebab dia cukup panas. Nanti on aircon semua tu, dia akan macam biasa saja, dia akan cantik. So dia hanya jadi isu pada masa enjin sejuk atau during cold start saja. So itulah isu dia. Kadang-kadang ada customer beli stepper motor, dia ingat stepper motor dia sudah rosak, dia ganti, on aircon semua sudah okey, tapi ada isu cold start. Dia pun risau juga, mungkin dia ada suspect ada wah tak cantik ke apa ke yang dia akan return bagi saya. Tapi masalahnya bukan dekat stepper motor. Ada pernah buat video kan, barang yang customer hantar balik, test dekat ada kereta yang okey tu yang tak ada isu. Memang semua stepper motor tu dia berjalan dengan lancar, ada kotak. So maksudnya tak ada kotak tu daripada ECU punya firmware, bukan daripada stepper motor. Sebab dia tak bagi signal yang betul kepada stepper motor untuk buat kerja. So apa-apa pun kita perlu check dengan teliti. Lepas tu kena ambil masa sikit untuk solve isu ni lah. So sekarang ni kereta tu dah sudah buat ECU flush bagi dia punya ECU yang second ni yang dia beli. So consider tadi kita test sampai dengan testing on the road, semua dah perform juga cantik. Yang I nak beritahu tu ialah kadang-kadang kotak ada isu bukan daripada stepper motor. Kita kena tengok balik. Ada yes, stepper motor rosak, dia akan ganti kotak. Tapi ada yang stepper motor dia okey, tapi dia hanya kacau dekat kotak. Itu bukan isu stepper motor dah. ECU punya firmware. Ni memang biasalah dekat wajah manual, auto. Okay, alright. Ada apa-apa yang kurang jelas, you boleh WhatsApp dekat saya untuk info yang detail lah, info lanjut lah nanti. Alright, okay. Sampai sini je. Thank you, bye.